Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Dengan ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Muhammad Damiri Fahim bin Muhammad Fakri. Saya merupakan pelajar tingkatan 4 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Syekh Haji Muhammad Said. Kod sekolah saya ialah NRA 4001. Hari ini, saya ingin kongsikan kepada rakan-rakan sekalian sebuah novel yang sungguh menarik dan telah saya baca. Novel tersebut berjudul Muhammad Al-Fatih, Pembebas Konstantinopel. Novel ini merupakan hasil karya seorang penulis terkenal iaitu Abdul Latif Talib. Novel ini diterbitkan oleh Latif dan Keluarga Enterprise pada tahun 2023. Novel ini mengandungi sebanyak 337 halaman bercetak dan 45 bab yang menceritakan perihal tokoh ini. Jalan cerita yang disediakan juga sungguh menarik kerana mengisahkan tentang kehidupan seorang putera kerajaan Turki Utsmaniyah yang dikabarkan mampu membenarkan sabda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, kota Konstantinopel hanya akan jatuh ke tangan seorang ketua yang baik, tentera-tenteranya yang baik dan rakyat-rakyatnya yang baik. Permulaan novel ini dimulakan dengan biodata Sultan Muhammad Al-Fatih itu sendiri. Sultan Muhammad Al-Fatih dilahirkan pada 27 Rejab tahun 835 Hijrah bersamaan dengan 29 Mac tahun 1432 Masihi. Sejak dalam buayan lagi, seorang alim iaitu Syekh Syamsuddin Al-Wali telah berfirasat dan berkata kepada Sultan Murad bahawa bukan Sultanlah yang akan membebaskan kota Konstantinopel, tetapi anak di dalam buayan ini. Dengan mendengar berita ini, Sultan Murad berasa gembira dan bersemangat untuk memberikan pendidikan yang terbaik buat anak endanya. Sultan Muhammad Al-Fatih juga merupakan seorang anak yang cerdik dan cepat belajar sehingga kan menguasai beberapa ilmu seperti ilmu agama, ilmu peperangan dan seni mempertahankan diri pada usia yang muda. Sultan Muhammad Al-Fatih mula menaiki tahtanya pada usia yang begitu muda iaitu 19 tahun. Sultan Muhammad Al-Fatih begitu arif dengan tipu helah musuhnya, terutama tentera salib. Setelah menempuhi beberapa rintangan, cabaran dan peperangan, berkat usahanya sendiri, Sultan Muhammad Al-Fatih telah berjaya menakluki Konstantinopel lalu mengubah namanya menjadi Istanbul. Usaha baginda tidak berakhir di situ saja. Baginda telah meluaskan kuasanya hingga ke Italia, Hungary dan Jerman. Maka, pada zaman kegemilangan Sultan Muhammad Al-Fatih, baginda telah mempunyai sebanyak 25 buah negeri di bawah naungannya. Namun, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Pada tanggal 3 Mei 1481, mangkatlah seorang pemimpin Islam yang disegani, Sultan Muhammad Al-Fatih, kerana diracun oleh seorang Yahudi bernama Maisto Jakopa. Pengajaran yang dapat kita perolehi daripada novel ini ialah kita hendaklah menjadi seorang pemimpin yang adil dan bijaksana supaya dapat memimpin sesebuah organisasi ke arah yang lebih baik. Selain itu, kita hendaklah menjadi seorang yang kaya dengan ilmu pengetahuan supaya dapat melaksanakan, merancang, mengatur dan mengurus sesuatu perkara dengan baik. Oleh itu, saya menyeru rakan-rakan sekalian untuk membaca buku ini. Sekian,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.